Perhatian kepada semua penerima bantuan tunai. STR 2026 Fasa 3 dijangka bakal disalurkan tidak lama lagi. Ada yang masih keliru tentang tarikh, amount dan sama ada perlu mohon semula? Jangan risau, kita kupas semuanya sekarang. Program Sumbangan Tunai Rahmah atau STR merupakan salah satu bantuan terbesar yang dikendalikan di bawah Belanjawan 2026. Ia disasarkan kepada isi rumah dan warga emas dalam kumpulan B40, M40 serta miskin tegar. Perlu tahu, individu bujang berumur 21 tahun ke atas dikecualikan pada tahun ini dan digantikan dengan pembayaran sumbangan asas rahmah atau SARA. Sehingga Jun lalu, bayaran fasa 1 dan fasa 2 telah selesai dikreditkan ke akaun bank penerima. Untuk fasa 3 pula, ia dijangka mula disalurkan pada bulan Ogos 2026 secara berperingkat. Tarikh rasmi akan dimaklumkan sebelum pelaksanaan. Amount yang akan diterima adalah antara RM100 hingga RM500 bergantung kepada kategori dan bilangan tanggungan anak. Syarat kelayakan utama termasuk warga negara Malaysia, pendapatan tidak melebihi RM5,000 sebulan, bukan penerima bantuan lain yang tidak dibenarkan, permohonan telah diluluskan, serta berada dalam kategori isi rumah atau warga emas. Cara semak status sangat mudah. Layari laman rasmi MySTR di bantuantunai.hasil.gov.my, tekan menu semakan status, masukkan nombor MyCard tanpa tanda sempang, kemudian tekan semak. Status kelayakan dan bayaran akan dipaparkan. Satu soalan yang sering ditanya, jika sudah terima fasa 1 dan 2, perlukah memohon semula untuk fasa 3? Jawapannya tidak perlu. Paling penting, pastikan maklumat akaun bank anda aktif dan sah supaya bayaran tidak gagal dikreditkan. Bantuan ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup rakyat. Itulah maklumat terkini mengenai STR 2026 fasa yang ketiga. Ada yang sudah semak status? Komen di bawah dan kongsi pengalaman anda. Jangan lupa like video ini, subscribe saluran ini dan aktifkan loceng supaya tidak terlepas berita bantuan seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.